So sekarang api kat dalam kawasan kampung aku dah mati, tak ada bekalan api. So benda pertama, korang jangan panik. Perhatikan anak-anak dulu. And then kau ambil phone yang ada torchlight, kau on torchlight macam ni. Lepas tu kau cuba fikir ada ke tak lilin kat rumah kau. Kalau kau tak ingat tak ada, benda first kau kena cari adalah kipas. Sebab budak-budak akan panas bila tak ada kipas. Lampu tak apa, boleh pakai phone. Kau letak kipas kat tempat anak-anak tidur. And then macam mana kau nak hidupkan kipas tu? Kau kena ada benda ni, power station. Aku dah ada standby bawah katil ni. Ini power station tu. Ini kali pertama aku nak guna. Jom kita try pasang kipas. Lepas tu power station ni pun dah siap ada lampu. Kau on kalau lama-lama macam ni, dah hidup lampu dia. So tak payah pakai lampu phone dah, jimat bateri phone. Pakai lampu ni je, senang. So kalau kau tengok kat power station ni ada dua lubang USB A, dua lubang USB C, satu button untuk lampu. Ini AC output untuk letak plug lah. Ini kat sini pula ada cigarette port untuk pakai kereta punya tu lah. Kau cocok ada USB. So jom kita try on kipas ni, sebab kipas paling penting bila tak ada api ni, supaya budak-budak sejuk. Dah pasang plug, tekan button ni lama-lama, dia jalan. Kipas pun bergerak Kat sini pun ada kipas. Kipas ni pun bergerak supaya dia tak panas. Bila kipas dah hidup, anak-anak pun sejuk, boleh tidur walaupun tak ada api. Aku tak pasti berapa puluh ribu mah kapasiti power station ni, tapi dia claim kalau pasal lampu 10 watt tu lebih kurang boleh tahan dalam 7 jam macam tu lah. Sesuai untuk standby bila tak ada api, ataupun untuk berniaga. Nak pasang lampu ke, pasang kipas ke, sesuai pakai ni. Senyap, tak ada bunyi macam generator. Dia juga ada bagi plug charger dia. Kau boleh charge cocok kat sini. Lepas tu boleh charge juga pakai solar. Kau kena belilah solar dia. So bila dia bagi option untuk charge pakai solar ni, senang lah korang camping ke, nak berniaga kat tengah panas tu, charge pakai solar je, tak payah pakai plug. Dan ini antara power station yang bajet ada kat link bawah tu.